Ore, sampai di kampung. Oh, mangada. Basilek ba pernah rami gua. Iya, anak bakar jual nemu bola. Yo lok bana baca ni. Kurang mag. Yo kampung bana. Basilek kan pernah rami. Hati-hati lah kamu jalan sini. Suri dah. Adik orang pun tadi dah. Mau kemana? Kamu tu sesak terus. Dia menunggu dulu dah. Suri dah. Cepat. Nanti saya lebus punggung kamu nanti. Uang balai tarata, anak kau pandang dirimu dua. Korang go kampung banyak dengai jaga nasi kanan malang koi ada orang jemput ni, telepon abang saya dulu. Jalan mama pe gua. Ada Indo pe ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi mana Pak? Apa kau sedang di rumah? Sudah masalah dia ngakapai ke Bukit ya? Apa? Jemput saya ke bandara Pak. Oh pulang kampung ah. Apa nak bisa menjemput tu ah? Oh nggak bisa jemput ya Pak. Siapa yang ada di rumah Pak? Di rumah diangnya. Abang suruh menjemput. Oke. Cepat ya Pak. Saya tungguin ya. Jangan lama ya. Ade, Mbak Imbau cepet ah. Yolah. Waalaikumsalam. Yo ah. Malah nak tadinya kau. Amdin. Apa? Ampun lah bang ke bandara tu ah. Pulang. Yo pulang yang tahu tu ah. Dari bandara tu ah. Ya. Apa lo nak otw bang? Baik menjapui orang ke bandara. Oh itu. Cepet lah. Okey. Tak siu-siu lo dan menyengolah ni dah. Cadik lo ke dobak tinggi lo bahasu Tidak lama lah dia menunggu tu. Embara di kuah. Sawat delay tadi ya. Beli makanannya tu. Tidak ada dia dia. Kemana bang? Lama lah. Jadi siang ni si kuah. Atau benam lah matahari ya. Hari jam bara ko. Mui lah. Hari naik lah. Hari dah lepas lah. Sama kan. Awal mulai Kak, saya pulang kampung Kak. Saya pulang kampung. Dia dalam Moskow lagi dia. Tadi tadi ya bang. Bang lama baca. Yo pesawat bang tu delay tu tadi. Berapa jam delay tu. Telokan. Kalunya di rumah kan bang. Dimahakan tak? Abang dah tu lah. Belum datang. Saya sudah besah-besah nanti sama apa saya pulang. Lama amat dia jemput saya ni. Sudah lebat hujan lama pula. Ini dia datang ni. Lama amat datang kamu ke sini. Hujan tadi bang. Hujan di kampung. 2 hari di rantau lah batukan 2 hari. Iya, biasa orang kota. Pulang. Mau pulang ni. Oh kalau
Wah, dia tahu ni. Senam. Gimana kampung? Aman kan? Man. Tuh bapak cik kayu itu. Gimana? Bukit. Ke warung lah saya dulu. Sudah lama nak ke warung Bang Bil nih. Gimana kedang warungnya nih? Nemui teman-teman saya dulu. Iya ada orang juga di warung nih. Sudah lama nggak pulang kampung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weng kira mah. Weng, dulu bilang Weng. Ala 2 hari dah Bil. Oh, ini panjang rambut yang ini. Iya biasa anak rantau. Habis di sedang Weng. Bisnis kecil-kecil. Oh, atuh duduk Weng. Biasa bos kecil-kecil Bang Bil. Dua Weng. Iya. Dua sekolah. Oh, Gimana anak-anak yang banyak itu Bang? oh sebentar di bawah mah, sebentar di bawah mas. Minum dulu Weng. Ayo enggak usah lebih. Minum lalu. Enggak usah. Kawan Weng di bawah tuh Weng Assalamualaikum. Salam. Pendatang baru lebih. Nah, orang kawan mah anu mah di pulang rantau, di dia lapor psikolog kan pulang rantau. Oh, Weng. Kan? Iya Weng. Lepas jalan bilang. Siapa nih deh Bang Bil? Lupa saya kawan di baru Saya- setahun pulang rantau lupa saya kali. Saya- Nak kenal dia jalan. Enggak. Kamu siapa? Sombong je mata mah. Sombong Saya lupa nih lebih. Siapa nih lebih? Itu mah Arif mah waktu main ketik-ketik lu kan di. Oh si Arif. Iya. Pada hari dia rentau dah. Cuma 1 tahun Rif. Baru dia rentau baru sombong pula. Bahasa kamu usuk ke kota-kotaan bahasa kamu mah. Enggak bisa saya bahasa kampung itu Rif. Kamu orang kampung, bahasa kamu bahasa kampung. Sudah lupa. Kenal lah kamu. Lebih. Seperti itu ya. Gitu kau mungkin lebih. Kau sang kau Rentau biar lebih. Kasih kau situ kau Bang Bil. Rantau me kau. Ya, Jadi. sini ya. Iya. Ada pergi kerja tak ada. Ada deh. Oke. Lupa biar lebih ya. Nak kontaknya kau jual rantau mah. Masih lebih. Deh. Bang Weng mah. Siapa Bang Weng kan? Orang ajar-ajar muda nana pulang dari rantau tuh. Li kue nyo nah, li kue. Nah, bangun deh. Assalamualaikum. Salam. Bang Weng. Si. Pulang rantau Bang Weng ya. Ya. Kemana sel mau Bang Weng? Merantau ke pulau. Oh, mana adik Bang Weng? Dia lagi di rumah. Oh, enggak ada kabar dia. Dia enggak ada kabar. Siapa ya? Ikaw na Weng na di Jakarta do sabi orang tu nang sukses nan marantau. Kau inyo ko mah. Oh. Siapa nih Bang Ben? Ako nawa ko mah. Oh, anak Bang Ben. Iya. Sudah besar dia. Lah batinggal na Oh, saya barang. mau merantau baru kecil ya dia. Itu lah capek kadang ya lu. Iya. Lepek lemak-lemak mau Bang Weng. Belian cek Bang Weng. Ambil. Kamu ini anak Bang Bil mau juga lepat nih. Iya boleh lah lo. Ambil. Siap Bang Weng, kasih Bang Weng. Ya. Mendiak tak iya nah. Ya, tu anjing ba? Kau tenang kau teleponnya kau. Nah belah. Kau bang dok bang. Ya. Mana be. Hanya sebentar ko psikolog kemai ko lah aku. Nalampak lu ah. Mana? Mungkin kan iya Katanya na. mau mandi ke betang air katanya. Oh. Anak Bang Bil kan? Iya. Ya dia mau mandi. Oh. Ini tu. Telepon salah. Ini tu. Weng. Ya, Punta lu Weng, mabayang ya telepon Ya, ya, cek gua. Santai Weng. Oke. Sama apalah saya bayar belanja orang ini nih. Pusing kepala saya kayak ini. Duit juga nggak ada nih. Aduh, gimana caranya nih? Ada kerung nih. Saya ulang lagi ke jelema saya beli nih. Dek. Abang, temenin Bang kirim dek. Mengarah. Ikut aja lah. Terus orang warungnya lagi di dalam entah bayar utang dia tuh. Belanja abang belum bayar.
bang. Nanti kelihatan sama orang. Jangan bang, itu salah bang. Ngapain bang sini bang? Mau panjat pinang biar aja. Ah. Ngapain abang di rantau? Ya pak abang jadi bos di rantau. Anggota bang saya sama di 999. Itu ada yang abang juga nggak buat kan? Diam ya. Jangan memekak-mekak kamu di sini ya. Nanti kelihatan sama orang. Di lagi dah cari ke dia. Cari lihat ladang mah kan. Paraknya lawe he. Tadoh ke nama buah. Lapan ni ada putih lah lama nipis lah. Jual beli rekok malam buat dia. Cakap koi duit gua je parah mah. Tapi ke ladang mah ni. Tak bayar doh ke nama buah kan. Uni loh. Dia mah. Halo ya. Ngang quá. Yo, có là. À, đêm biết pinang pada urang semua bang dan nak. Yo. Có straight có. Biết đâu. À. Bayar jange bah gua. Kaki sian berjalan kemari gua. Kau dah lama perasaan diriku. Bang. Tapi mandi jadi ya lu ah. Jangan memekak kamu ah. Ntar datang orang peraknya tuh. Berbisik-bisik amat tuh nih. Bang. Kurang tipu bang. Woi. Memancing buat. Siapa orang ini moyang ang disco ka? Ye lagi luang isurang kahema. Woi, amang ang dia. Nangnya bang nan. Di berdek kakak ang berdua kara ya. Turun lah. Bang, kurang tipu bang. Makan punya orang Bang. dah. Bang. Turun lah. Bang. Kau karuang lah bari silo dia. Ya dah. Saya turun dah. Mangangas kau. Sorry mas, saya ambil serang semut mas. Sarang semut kau pinang kau ala penuh dalam karuang gua. Sarang semut ya cang. Ya. Kau baca ru jalan ni gini kali kau. Ini perak mas nih. Perak emas kau para aku mah. Saya pernah nampak mas nih. Jangan denang membuat le. Kau nak orang apa kau? Murahan ang membuat kau. Iya serius ya. Tapi di mana ya? Lupa saya nih. Cam taruh. Ini mas yang waktu di bandara itu kan? Bandara. Betul, sila kamu jalan sendiri. Sudah. Adik om ni buat dia. Ingat nggak? Oh ya waktu Kita beredu tuh. oh iya. Ingat kan? Iya. Berarti kalau bos sebut di bandara wak sama-sama pulang dari rantau anda. Iya mas. Kalau pulang dari rantau baku tak kena pala duit. Orang mahang sebenarnya wak. Orang asli kampung mas. Asli kampung tu basuh tinggi tu ya. Semarang tu basuh kampung lah leh. Asli kampung mas. Iya basuh kampung lah leh. Tapi saya malu sama teman-teman saya. Jangan malu sama kini kau mali aku nak malu dah. Ya mas. Mas lo lihat. Saya ada lancar bahasa Indonesia mas. Ya itu serahlah. Kalau pulang dari rantau baku sampai menjadi Pinang. Nak bakar rajon di situ tu nah. Nak bakar rajon tu Kerja Jawa gini mas. Berarti nak dor pe kerja di rantau deh. Tidak mas. Baku sampai pambiak Pinang den. Tuh bayar belanja teman-teman di warung tadi mas. Lah tentu piti dah do.
Bayar lah jurang ke selulah. Ya, saya segan dek dia, Mas. Gitu. Biasanya kalau orang pulau merantau itu biasanya beli temannya rokok-rokok gitu kan, apa-apa lah. Solid kamu ya. Solidaritas tinggi. Iya, Mas. Tapi duit no. Iya, Mas. Aduh. Ini ko ambil lah pindang ko dijual. Bayar utang tu yang di kedai itu ko bara lebih antan ke rumah deh. Bila beranjo lo dah ko pimpinan menciri lo mah kalau dang piti deh sayu itu kan karena kan banyak lo minta lanjo. Gini ko jual ko antan piti ke rumah. Besok ko jangan buat ko ndak ko parang ngede ko nak rejak lo nampak ada orang geo buruk lo deh. Dawak sih buruk orang geo malu lo deh cuma. Kini ko mah jual lah pinang lo. Besok ko jangan buat ko ndak nak turo abela lah dango sebelah pada selesihan duka sile antan sih kan dua bagi dua se. Ubah upah mabeh ni kan. Jangan buat itu ndak. Ko dia lah bajalo. Babaw lo pay mamambiak punya orang. Diko kadang tawa bawa deh. Orang kayak ayo nama lu dia. Saya buat itu ndak. Dia Dia nggak mau sekolah lagi katanya. bang udah mau sekolah. Nak doti dah. Oh, aku abang adik ko lah. Awak suruh mabel ladang awak sekolah deh. Kalau ndak waang kamadaran generasi ko sial kan, ndak sekolah lo deh. Sial lo nak kemajuan kan. Kini ko mah ko ladang lado ko abe-abe se dua jabang. Tahu sekolah tu deh. Sekolah tu perlu. Alah, naturo jual ko, anak pi keluar lah. Kemal jagoy. Bayar utang dulu lah. Ayah nak bubui buat dempi mandi cari dan. Pela bayar utang dulu lah. Baru pulang merantau lah butang ni kedai orang. Kau polos kau buang kau. Pinang salah pembiak kah? Ambil pet bah. Ada kau mandi mah. Kau ayah nak berang ada kau ada mandi dua yang api dan. Bekau bayar utang dulu dah. Tulis pet lapau kau. Ayah dan.